Jadi bila counter yang memang kita dah tunggu-tunggu nak masuk, ataupun mungkin lepas di breakout tu baru kita perasan yang dia bagus, kadang-kadang macam tu juga. Kita tak kaji pun counter tu. Tiba-tiba hari tu nampak, cantik lah counter ni. Jangan terus beli, terus cari RBS, terus mark RBS. Sebab banyak kali je yang selepas breakout berlaku, beberapa hari lepas tu dia jatuh balik. Dia jatuh balik. Where mungkin lepas tu baru dia naik. So, the moment you nampak je breakout berlaku, apa yang you kena buat first adalah mark RBS dia dulu. Okay, mark RBS dulu. So, dalam kes ni, obviously 36 ni lah. Okay, so 36 ni. Jadi, apa yang you kena buat, terus add alert. Add alert. Sebab kalau you tunggu je, oh, okay, tak apalah, tunggulah 36. Mungkin you keluar sekejap lagi, you dah tak tengok market, harga dah pergi 36, you tak pasal, naik balik dah 40 sen contoh. So, always buat alert dekat counter yang you nak beli. So, contoh, okay, dia dah naik 39 ni. So, terus right click, ni tak boleh lah kan. So, right click, tekan je add alert. Ni contoh lah kan. So, add alert. Ni tak boleh lah. Okay, ni harga lain. Kan? But itu cara dia. Jadi, bila you nampak je ada counter breakout, jangan terus kejar, terus mark RBS. Dalam kes kita, 36 sen RBS. So, buat alert, wajib. Tidak, memang you tak pasangnya. So, the moment dia jatuh je dekat-dekat area 36 ni, buatlah crossing down 365, okay, 37 ke. So, the moment dia jatuh je, dekat-dekat dengan 36 tu, you akan dapat alert. So, you dah boleh ready nak beli. Nampak? Okay.